Kalau kita selesa, okey je. Can we stay here? Cakap je lah, kita stay here je. Mungkin dengan kita tak selesa kot. Sebab pemandangan. Can we stay here? Yes. Guys, lah post konten petang ini pukul 5.30 petang. Konten Pop Slay pencarian ahli baru. Asalkan post tu dulu tau. Lepas tu next konten baru konten dekat Japan. Korang repost ni FYP. Apa dia? Ui, ni so Aku hantar kat Trip Japan. Hantar kat dalam grup tak ada pun keluar ke apa. Dah aku dah hantar. New content. Korang marathon dulu tau konten Asla petang ni sebelum kita orang post Jepun punya konten. Sebab konten petang ni konten yang masih lagi dekat office hari tu. Pukul 5.30 itu last lah. Lepas tu Asla akan post konten Jepun. One Japanese soda. Alright, yeah. Thank you. It's like Blue Lemon. One Japanese soda. Kita orang tengah nak makan ramyeon. Ini tempat halal sebab tour guide dah bawa. Aku pelik lah. Bila aku gemuk, diorang cakap suruh kurus. Tapi bila aku dah kurus, diorang cakap macam makin kurus, macam makin sakit. Diorang ingatkan aku kurus sebab aku sakit. Don't hear anyone. Just be happy with yourself. Just hear me, I'm okay? happy bila I kurus sebab I boleh makan You are macam-macam. enough. Sebab I boleh pakai macam-macam. You are enough. You're good enough. Thank you. Siapa pun dia? Just share it. Oh, it's room temperature. Dia warm gila. Kau ni I sakit tekak nanti weh. Weh, ais dia macam fake sangat. Macam fit cute dia kan. Everything looks so cute. Yeah, fix. Damn. Tak nak try roller coaster kat Gunung Fuji. Itu later. Pemanas. Kita orang ada. Ini untuk apa? Kita orang ada trip kami sendiri. Hari ni pergi sana, hari tu pergi situ. So just wait. Okay, don't be gelojo. Aisyah kat sini. Orang nak seksa saya dan jadikan saya kurus. Kenapa pula? Pukul 2 baru nak makan. Selalunya ni hidangan ketiga aku dah. Ya weh. Aisyah dengan Brina je selalu pagi-pagi dah makan dulu. Tak pergi Disneyland ke? Kita orang nak pergi tapi terlalu crowded. Kita tak jadi. Kita orang nak makan sebenarnya. Kenapa ada ni? Please cook this Oh, ni in kau 30 order. second one side and 20 On second this? Yeah. Alright, 30 second. 30 second one side and 20 second Okay. the other side. Thank you. Ni menyusahkannya. Nak kena masak-masak Tadi sendiri. tak tangkap gambar. Berapa harga? Tadi tu tangkap Ambil je balik menu tu. Ataupun suruh dia split je weh. Huh? Kat counter. Suruh dia ni je. Line. Oh yeah. Yeah, you can put that one is awesome. 5.30 tak korang? Last konten sebelum konten Jepun. 5.30. 5.30. Please take note. Konten Asla. Before content Japan, I'm gonna post. Excuse me. Is apron on? Apa tu? Apron. Thank you. Arigato. Cantiknya outfit korang. Ya. We spend 3,000. Aku spend. Kau spend berapa untuk Aku almost 4,000 weh. What the hell? Tak termasuk aku tu depan-depan lagi. Bila Depan beli maksud? aku beli kasut semua tu, boot. Aku ada separuh aku beli Shein. Ada separuh aku memang beli depan-depan. Oh, aku lebih juga. Oh, Aku dekat 5k kalau 3k kan. Sebab aku beli handbag baru. Smile. Patutlah dia besarkan lagi. Sebab aku beli handbag Michael Kors baru warna merah untuk Japan. So kalau total 5,000 6,000 juga habis untuk outfit sahaja ke Jepun. Korang Asla post konten ni pukul 5.30 petang ni tau. 5.30 petang ni. Korang tengok dulu konten Asla yang ni. Sebab after konten ni baru Asla akan post konten dekat Japan. So korang ni tak ada sambungan konten tu ke? Tak ada. So konten sampai situ je, tak ada sambungan. Kita sudah balik dah. Bila nak post sambungannya? Harry pun dah kat Sabah happy-happy dah sekarang. Sampai rakam. Oh, why don't tunggu kita orang? Nak try satu. Sebab takut api dia mati. Dia lapar. Hijau.
8. Oh, 3 second. 30 second tu. 10. I cannot use my mouth. Hungry. 10 second. Masa post content guys. Dekat Jepun pun. Okay. Sekejap lah bau dia. Di Jepun DIY ke Asian, dia lebih kurang macam DIY juga sebenarnya. Sebab kita orang bertiga je. Tapi kita orang ambil private agency. Thank you korang. Yang Oh my god. wow, nampak sedap. Masya-Allah. Barakallah. Ni siapa yang tak dapat lagi? Kau. Nah. Nanti tumpah. Oh, besar ni. Ui, besarnya. Sorry, beef Memang ramen. cepat abang dia Spicy kena number 3. Tukar meja. Which one Ada no drink. less Number spicy? Oh, damn. That's so big. Less spicy. Alright, Sirloin? here. Yeah. Ya. This one less spicy. Less spicy. Wait, guys. Wah, sedapnya. Tapi yang baru bangun tu. Lagi satu lah kau punya. Tu aku cakap tak apa. Ni siapa punya? Ni aku. Tak ada. Ni kau punya kan? Topping Letak tangan ni. Tolak aku punya. Wah, okay. This one all right. Asya, acha. Acha. Boleh acha. Tak atas tu. Kimi na inai tong asami da iko sutani. Wah, Aisyah punya nampak sedap. Damn. Ya. Sebab ada telur. Bak makan kita bagilah Kak Aisyah. Anyway, my mama teach me so well about food. Thank you, mama, for this batch. Kenapa kau bila kena pakai kuah dia kena apa? Tengok ni punya garpu. Wah. That's so unique cute. Guys, stay tune konten terbaru Asla kat YT Channel Asla petang ini pukul 5.30. Itu konten last sebelum Asla post konten Jepun. After Asla post konten ni, kalau capai 200k view lah, Asla akan post konten Jepun. Kalau tak capai, dia macam sayang nak post konten lain. Tunggu dulu. Makan. Ya. Itadakimasu. Rabuk Asla ni Aisyah ni. Dia rumah ni. No, this for cooking this. Woi, sayang. Sayang, terus sayang. Sayangnya. Tak payah nak letak ni. New content. So guys, makanan kita dah pun sampai. See guys. Ramyeon. So let's go eat. This one kalau dekat KL tengah ayam bunting. Dekat sini panggil karagu. Uy, Asya. Karage. Be careful. Karagu. Masya-Allah, terima kasih. 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 Masya-Allah, terima kasih Allah untuk makan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mubarak dan tanah makan. Banyak ada. Nak rasa apa? Gas ke? Guys, you need to Sedap. Sedap. Ini ayam gunting ni. Ya? Tapi aku suka well done. Suka well done? Dia lah. No, it's already well done, I think. Sebab dia punya Aku suka ringan kan? Aku suka overcook gila. Oh ya? Ke? Okay, masuk lagi. Aku suka well done. Dia overcook dia tu sampai macam cook dia tu sampai macam ada garing ni. Apa yang merah? Tiba-tiba kena masuk. Oh, siapa pula ni?
Enggak, Dah weh, kau punya ayam tu. Original ramyeon. Watch me. ya. Asla minta less spicy tadi. Sekejap lagi pedas kan. Takutlah. Boleh. It's good. As long as dia tak pedas sangat, it's good. I tak sangka yang dia guna mie. Actually, I ingatkan betul ramyeon. Ramen apa? Ramen is me. No lah. Tapi dia sound sedap gila. Oh, kenyal weh. Sedap. Tapi sedap weh. So you should eat now. It's really good. Sedapnya. First time try ramen sesedap ini. Sebab asal dia tak makan pedas. Kau jangan tak kepedas. Yelah. So bila ramen rasa macam ni, dia macam sumpah, it's so good. Dia rasa berlemak. Ada macam susu-susu sikit. You know what guys? I'm so proud of us. Why? Don't you think so? Never in my life I thought I'm gonna go to Japan in my 21 years old. Get some crazy Sumpah sedap. achievement for me. Ya. Sedapnya. Tak pernah rasa ramen sesedap ni. Hi guys. Tak tekan lagi dah. Hi guys. Hi guys. So hari ni Aisyah nak mukbang ramyeon dekat Gyumon Wagyu Ramen Shibuya, Tokyo. Dan dia sangat-sangat cantik. Okay, korang. Sedap gila. This is how it looks like. Aisyah ambil all topping. Asal ambil yang Wagyu tadi. So people. So good. Rasa dia sangat rich and creamy. Am I right? Mana tak aku punya tadi weh ni ya? Tak tahu apa. Sedap nak mak. Rasa Aisyah suka sangat tengok telur separuh. Bukan separuh, dia macam almost masak tapi tak masak lagi. Dia dalam macam movie or anime. Murah ke? Berapa harga dia tadi? Tak ingat. RM6,000 eh? Keempat? 6? Ada nama. RM6,000 yen. RM6,000? Apa tak? Untuk satu mangkuk Ya. ni. Satu mangkuk ramen ni. 6,000 something. Keempat yang biasa. Tak ingat lah. Macam tu lah lebih kurang. Dalam kartun. Jadi tu semuanya. Kau tak nak daging? Ni buat you kan? Betul. Bukan. Aku sebenarnya suka roti kuah. Aku makan banyak roti, aku tak ada mood nak berjalan sebab pening kepala. Daripada aku tak ada mood nak berjalan. Tapi dah tinggi. Boleh makan daging. Daripada aku tak ada mood nak berjalan, tiba-tiba pening kepala, biar aku tak boleh makan. Berdua dengan aku je. Rugi aku nak buat you kan. So, aku just nak merasa je. Tak ada memang Wagyu weh. Kena pilih bahagian tak? Sirloin or shoulder. Aku memang tak boleh daging-daging macam ni. Tapi aku
suka. Apa? Masak lagi dulu. Aku mati. Aku boleh habiskan sebab banyak. Aku banyak. Nampaknya sebesar ini. Bukan juga pada musuh. Mari ke Dia pun sama macam tu. Yang tahu tak? Itu di kawan dapat pandang itu kan? Oh. Itu tu. Kita hari ni mau tunggu ambil kamu baju pun kita tak ada aktiviti mana tang. Kau punya? Buat sorry. Kau baik kena ni. Okay. Untuk baik baru lah. Ya. Baik aku pakai baju ni. Baik aku pakai ni kan? Itu betul. Tapi nak Itu so selekeh. Ataupun kau ni sedikit atas sikit lagi baru. Untuk tutup sampai paras tu. Dah. Boleh bincangkan ni tapi kena ada air. Betul. Masalah tak nak kau punya daging dah. Oh, macam nak lama dah. Oh. Daging dah mati 2 kali. Ni aku tidur dalam kereta tadi. Lain tadi. Apa tadi? Apa tidur? Itu kecil juga sini. Aku tidur. Tak. Aku kan dance. Apa orang tu? Ini biasa. Orang tu. Tadi. Kita foto. Aku dah selesai. Suara tenggelam. Suara tenggelam. Lepas tu, aku dapat tukar telefon.
Mak tu jadi marah. Suara macam dulu lain. We here. Suruh aku keluar semata-mata untuk bagi suara okey. Korang lah keluar. Kau tengah makan. How they put Korang lah keluar. How they put we here, then they put our brothers here. Orang memang pakai pedas banyak. We also though. But I think this kajian. Kajian. I respect that. Kajian apa? Kajian lah. Takkan boleh. Don, makan pedas. Apa? Tu kau cakap apa? Shoot, dapat ni siang. No. Kan? Itu bukan benda dia Singapura. Singapura bawah, level 3. Singapura mana ada? Tu Taiwan. Oh sorry. Tu ke Taiwan. Tu. Bukan Singapura ada bintang. Singapura sama dengan bendera Poland. Cuma terbalik. Poland sama macam Indonesia juga. Oh yes. Wah ni kurang lah orang punya. Ya. Orang punya telur je beza. Mana tu daging aku How tu? Ni lah. I'm gonna eat after this. After Dia mati. Kalau makan cepat-cepat. dia macam dah bergulung-gulung lah mi dia. Susah nak leraikan. Aku dah sekali dulu. Makan aku dah tak habis. Itu yang tiba-tiba selesai dah ada. Aku kerja bento sebulan sekali je. Selera tu tak ada. Kalau aku tengah semangat bekerja, waktu tu lah aku pun. Sebab aku makan sekali. That's good. Aku turun jadi 5-3. Bahagialah benda tu kecil. Tak kecil. That's So dangerous. Saya nak end live. Pukul 3 tak tidur pula. 5:30 tau. Banyak annoying. Tapi korang ingat tak siapa yang bayar, siapa yang bayar? Aku dah ada receipt tapi Orang yang punya ada. okay. Lupa dulu. Aku dulu. Kurang aku belum bayar. Belum. Aku baru gongkan mata bulu tadi. Itu mochi. Demi? Mochi dengan apa? Mochi je. Masya Oh, aku shawarma gongkan. baby. Ketiga. Hmm. Biarlah makan je lah. Nanti letak je dalam microwave kat rumah tu. Malam. Malam dulu ya. Shawarma sedap pun makan malam. Guys. Saya nak end live dulu. Jangan lupa tengok Asal punya konten pukul 5:30.3番、3名、1回ね、見てね。ちょっと、戻
tak selesa dekat kau lah keluar kalau macam tu. Sibuk. Kau apa? Nak kontrol gerak ni lepas ni. Annyeong. Dengan N. Nak buat apa? Nak korang duk tanya siapa je pergi, mana ni, mana tu. Jadi macam sebab Tanya dekat mana tu? nak buat dengan korang kalau rasa tanya soalan macam tu. Like tengok je lah siapa yang ada. Janganlah tanya mana ini, mana itu, mana ini. Kenapa ni tak ikut, kenapa tu tak ikut. Dia pergi mana bawa bas. Semua orang kena. Kalau yang kita orang ni pergi mana-mana drive apa helikopter sendiri. Kita orang punya flight sendiri. Semua orang selalu ramai-ramai macam tu. Dia ada macam asal nak rasa tak lagi saya. Nak. Korang tak pernah pergi travel. It's no respect. Faham tak? Mega apa? Tapi tak suka daging yang ni. Daging apa? Babi dia kau. Kau naik troli ni. Lepas tu, kalau ada orang komen, let's go biar orang nak kata apa. Janji kita ada gaya, lepas tu ada orang komen. Ignore them kat you are bigger than them. Diorang je komen, aku je komen. Kau dah kau tu. Saya. Lagi. Ya, aku pakai kelakar ni. Semua benda makan nasi. Lepas tu ada orang komen, orang makan nasi, dia makan ruang. Baik bodoh eh. Apa?